ikan bakar dan shell out. Pot ni menyediakan pelbagai set menu ikan bakar dan shell out yang pasti membuka selera ketika berbuka. Sesuai untuk buat semua ahli keluarga. Apa yang abang suka kat sini? Set ikan bakar dia. Mana lagi kalau bukan The Best Shell Out meledak stesen Melaka. Let's go! menjelang saja Ramadan, restoran ini akan mula ambil pesanan bermula dari 12.30 hari hingga 4 petang. Abang suggest korang tuju je kat set baru dia, set Purnama ni. Dalam set Purnama ni korang dapat semua yang abang tunjuk. Boleh layan makan 4 ke 5 orang tak? Dah lengkap untuk hidangan berbuka. Confirm korang puas hati. Siakap bakau sambal sekali suap memang ada. Ini siakap bakau garlic, saiz ikan besar dan fresh. Kerang bakau sambal dia pula sekali layan memang susah nak berhenti. Sedap gila. Tom yum seafood pedas light, layan je nak hero. Combine dengan nasi, kailan ikan masin, ayam butter dia ni setiap suapan berselera. Yang ini kita cari-cari. Ada 2 jenis perisa, pedas manis ala Thai dan creamy lemak buttermilk. Ada 5 jenis seafood dan 3 jenis sayur berendam dalam 2 perisa ni. Yang jenis suka rasa pedas yang buat bibir bergetar pun kena. Yang jenis suka chill, suka rasa lemak berkerim pun kena. Kalau korang suka dengan menu berbuka, abang save terus video ni. Nanti boleh pakat-pakat datang. Servo!